Burung tu terbang bawa macam roti atas pada mucung tu. Dan burung tu terbang tu macam satu signal dan isyarat kepada dia supaya dia ikut burung tu. Burung tu mata slow, dia pun kata, pelik. Dia pun ikut. Yang berusaha Ustaz Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Razak selaku pengurus Darussyifa Semenyih, Barisan Saf jawatan kuasanya, Ashabul Fadilah, para asatizah, para guru-guru, perawat-perawat, pengamal-pengamal Darussyifa, muslimin muslimat, hadirin hadirat dan anak-anak yang saya kasihi sekalian. Pertama dan selamanya kita rapatkan setinggi syukur pada Allah. Syukurnya saya kepada Allah, tak kala saya teringat bagaimana yang disebut pada bulan Jun 2019, satu tempoh yang lama tu, lebih daripada satu pilihan raya dah tu. Maksudnya kalau kita tengok, itulah masa pantas. Sedar tak sedar, saya masih lagi menggambarkan yang lama, tapi nampak banyak perubahan-perubahan dan nampak pengimarahan tempat ini. Difahamkan kepada saya tempat ini juga mempunyai ramai yang mendapatkan khidmat di sini. Alhamdulillah, selepas daripada Bangi, antara utamanya di sini, antara utamanya. Jadi syabas. Kalau nak banding dari segi comel, cantik, orang tak banding lah. Memang sini ni nampak lengkap. Tetapi yang paling penting, kita menggunakan khidmat seupaya mungkin dalam masa kita merawat hal ini. Tajuk yang diangkat kepada kita pada malam ni, Isra' dan Mi'raj. Saya tak nak cakap panjang, tuan-tuan. Saya ada dua buku besar, Isra' dan Mi'raj. Dan satu lagi buku yang kami baru terjemah, Al-Ayatul Kubra fi Syarhi Qissatil Isra', Imam Suyuti. Kalau baca dua ni, sudah memadai. Jadi saya nak suruhlah, homeworknya tuan-tuan beli, baca. Baik, cuma apa yang saya akan bincang, sebab saya nak ambil masa yang kita ada ni, nak ulas banyak perkara. Nombor satu, saya akan ulas tentang Isra' dan Mi'raj. Nombor dua, saya nak ulas tentang persediaan Ramadan. Nombor tiga juga nak bercakap berkenaan dengan isu rawatan kita ni. Bukan isu lah, maknanya nak beri semangat, dorongan dan seumpamanya. Itulah. Jadi yang pertama, oleh kerana tajuk Isra' dan Mi'raj, kita nak bercakap. Selepas saya meliti, saya dapati bahawa sekurang-kurangnya yang saya nak fokus ada 4 perkara perintah dan 1 perkara yang kita kena jarak dan jauhkan. Ada beberapa perkara yang kita kena jarakkan. 4 perintah dari segi peristiwa Isra' dan Mi'raj ini ialah, nombor 1 yang terbesar namanya solat. Dan kalau kita tengok isu solat di sini, yang mewakili ibadat khusus ini bermula daripada tempat Nabi pergi tu, daripada Nabi nak bertolak tu Baitullah, Masjidil Haram, menuju ke Masjidil Aqsa, menuju ke Baitul Ma'mur, menuju ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Tuhan. Baik. Jadi bila kita tengok macam itu, kita tengok tempat itu merupakan tempat ibadat. Dan dalam peristiwa itu juga Nabi ibadat. Ada 2 riwayat, sama ada Nabi semayang sebelum pergi Mi'raj, riwayat kedua selepas Mi'raj.
Begitu juga Nabi tengok Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa sembahyang. Dia duduk di kubur dia di satu kawasan namanya Al-Kasibul Ahmar. Punsu kecil warna merah. Tanah pasir itu merah. Dan dia dapati Musa sedang sembahyang di kuburnya. Riwayat yang masyhur. Kemudian dia juga menjadi imam tentang semua malaikat, semua para nabi ketika berada di Baitul Maqdis. Seolah-olah Nabi menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Ini solat. Kemudian kita tengok Nabi tengok ke atas lagi sampai ke Baitul Ma'mur di mana para malaikat masuk 70,000 malaikat setiap hari. Masuk ke tempat tu nak ibadat dan tak keluar. Bayangkan daripada dulu sampai sekarang berapa, Allah sahajalah yang tahu berapa banyaknya. Sebagaimana kita tahu malaikat jumlahnya jauh lebih ramai, lebih banyak daripada manusia. Baik. Maknanya mereka beribadah sama ada dengan solat ke, dengan tasbih zikir seumpamanya, tapi ibadah. Dan Nabi juga terima solat. Maknanya tuan-tuan, bab solat ni adalah satu benda yang utama. Bahkan konsisten Nabi, kesungguhan Nabi bukan solat fardu saja, solat-solat sunat. Saya sebut dalam ensiklopedia solat-solat sunat. Solat je. Dan ini adalah perkara utama dalam hidup kita. Solat. Jadi, kenapa solat? Inilah talian hayat kita. Dan inilah yang mujarab dalam hidup kita. Baca sejarah orang-orang soleh, kaki semayang. Baca sejarah mereka yang hebat, kaki semayang. Baca sejarah Nabi, kuat sembahyang. Baca sejarah sahabah, tarahum ruka'an sujada. Kamu tengok mereka tu kaki rokok dan kaki sujud. Apa makna kaki? Dia sentiasa duk semayang, kuat semayang. Kerana rahsianya besar, orang semayang dia akan dapat kemenangan. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Tuan-tuan, kadang-kadang orang-orang soleh zaman dulu, kita tengok kerana kuatnya semayang, sebagaimana contoh Imam Nawawi. Imam Nawawi ni saya mukaddimah dalam kitab dia ni, saya kisahkan dia lahir tahun 631 Hijrah, mati tahun 676 Hijrah. Maknanya umur dia 45 tahun mati. Muda, tak ada menikah. Dia tak menikah. Dia antara ulama yang tak kahwin. Duduk di Nawah. Nama dia sebenarnya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Artinya dia mati lebih kurang 800 tahun lepas dah. Ni Imam Nawawi. Satu hari Imam Nawawi ni tuan-tuan, dia ziarah anak murid dia. Tapi dia ni kaki kuat ibadah. Imam Nawawi ni kuat semayang, kuat ibadah. Dia ziarah anak murid dia ni sakit lama tak pergi tempat mengajar. Sakitnya pelik, perutnya besar. Bukan perempuan, lelaki. Saya tak tahu istilah kita gak namanya busung. Perut dia besar. Jadi apa yang berlaku? Imam Nawawi bila pergi tengok dalam keadaan susah ni, dia tengok, dia termenung. Dia letak tangan di atas perut tu, gosok ya. Dia kata sabar ke, baca Fatihah ke apa, biasa je. Tengah-tengah gosok slow ni, tak semena-mena dalam satu tempoh yang bukan lama sangat, perut tu kempeh jadi sihat. Boleh bangun, boleh pergi mari, boleh pergi jalan, tak ada masalah. Tuan-tuan tengok apa yang saya katakan ni. Poin yang saya nak sebutnya macam mana? Kerana kekuatan dia dari segi solat dia, ibadat dia, yakin dia pada Allah Ta'ala. Poin pertama, solat. Masa tak sempat, jadi saya reka-rekah lah. Okey. Nombor dua yang saya nak nyatakan di sini ialah di mana
dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini juga, Nabi ditunjukkan tawaran berkenaan dengan orang yang pergi bercocok tanam. Hari ni cocok tanam sudah selesai, boleh pungut hasil dah. Mana ada di dunia macam tu? Teknologi high-tech pun tak buat gitu. 3 bulan, 2 bulan, tengok jenis lah. Ni tak, letak je benih, tumbuh. Dan tumbuh pula lebat banyak. Dan ini adalah orang yang jihad fi sabilillah. Dan orang yang infak fi sabilillah. Orang sedekah. Ganjarannya cukup besar di sisi Tuhan sampai kepada tahap macam tu. Bila saya sebut hak ni, saya sebut dalam keajaiban sedekah. Ajaib. Allah ganti. Dan saya sebut mereka lah paling pemurah. 2 buku ni menceritakan kepada kita orang yang infak fi sabilillah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia banyak kelebihan. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi tengok dengan derma untuk jihad fi sabilillah, untuk agama Allah, untuk bantu orang, pahalanya besar. Bahkan kadang-kadang kalau kita tengok orang sakit, payah nak sembuh, alangkah baiknya kita syorkan dia infak sedekah. Kerana Nabi bersabda, dawau mardakum bisadaqah. Rawatlah orang sakit di kalangan kamu dengan sedekah. Dalam buku ni saya cerita banyak kisah Al-Hakim. Al-Hakim ni seorang ulama pengarang kitab Al-Mustadrak oleh Imam Hakim. Kitab Mustadrak ni kitab yang hebat. Dia tahun ke-300 ke 400 Hijrah. Maknanya dia lebih dulu daripada Imam Nawawi. Al-Hakim ni, dia ni pakar hadis. Hadis banyak, riwayat banyak. Hebat. Satu ketika dalam hidup dia, Allah uji muka dia ni sakit. Teruk. Sakit satu jadi teruk sangat. Orang tengok pun tak sedap, dia sendiri pun rasa malu. Yang ni pakar susah dia. Berobat tak baik, gini tak baik. Dia tak guru. Allah, macam mana nak buat ni? Bila dah tahan sangat, dia bertemu dengan seorang saleh. Ahli tasawuf ke, orang saleh. Dia pun kata, Tok Guru, tolonglah hamba. Hamba dah tahan sangat, sakit. Dah lama dah berobat. Tak kebah-kebah, tak sembuh-sembuh. Maka jawab orang ni, dia jawab apa? Tok Guru ni kata, tak apalah, dia pun doa, angkat tangan doa. Dalam masa beberapa ketika sahaja, salah seorang perempuan, anak murid kepada Al-Hakim ni, dia bercakap. Anak murid Al-Hakim ni dia bercakap, dia bagi tahu kepada Al-Hakim, dia kata, Tuan Guru, semalam saya bermimpi. Mimpi apa? Saya ada satu buku mimpi, tapi sini tak ada, tak apalah. Saya bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi Rasulullah ni hebat. Kalau betul, gambaran sebenar betul lah. Nabi kata, marra'ani fil manam faka'annama ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi. Siapa yang tengok aku masa tidur, maka sebenarnya dia telah tengok aku sebenarnya kadang mimpi. Kerana syaitan tak boleh rupa dengan rupa aku. Allah sisihkan antara yang tak boleh ditipu daya oleh syaitan, rupa Nabi. Dia tak boleh buat. Tak boleh nak merupakan. Hal lain boleh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi ni bila dah dia tengok, kawan ni pun tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, Tok Guru kami Al-Hakim sakit muka teruk sangat. Maka Nabi pun jawab, kamu
Bagi tahu kat dia supaya dia ini sedekah. Sedekah ni pula macam mana? Sedekah dengan cara seseorang itu dia suruh hakim ni beli payang air, letak air sabit, kemudian letak gelas tepi jalan besar. Kemudian selepas daripada itu, bila orang tu lalu, maka orang boleh minum air itu secara percuma. Kamu buatlah macam itu, insya-Allah akhir sekali Allah sembuhkan. Dia pun hakim dengar berita tu, dia pun beli payang air, dia cari orang, suruh dia upah orang tu, beli air, masuk. Bila habis, masuk air. Orang lalu minum. Kat kita tak masyhur. Negeri Arab masa hamba belajar dulu masyhur. Di Syam, Syria, tepi kita minum je. Mana-mana air. Dia panggil air sabil. Tapi bukan air teh lah. Air sejuk je. Air sejuk. Orang dahaga-dahaga musim panas. Allah, sedap sangat minum. Tuan-tuan tahu, dalam masa cepat, mukanya mula ke arah baik. Akhir sekali bila sembuh, lebih baik daripada wajah asal dia. Allah bagi macam tu. Ni nak cerita bahawa poin kedua, sedekah ni penting dalam hidup. Kadang-kadang kita boleh nak minta hajat dengan cara kita sedekah. Dalam buku ni banyaklah cerita kisah. Ada satu kisah baru, kisah tu masa tu saya ingat 2 tahun lepas ketika saya pergi ke Terengganu. Saya ceramah. Tajuk buku ni lah. Tajuk buku ni. Saya cerita lebihnya hebat sedekah ni. Akhir sekali seorang tu kata, Tok, apa yang Tok cakap tu betul kena atas saya. Anak saya nak belajar di UIA, Gombok. Saya ni orang Terengganu. Jadi apa yang saya buat? Saya nak cari rumah sewa kat anak saya. Saya pun pergi. Nak pergi cari rumah anak rumah sewa pada anak saya pun cari. Pergi tuan-tuan. Mula-mula survey dulu, tanya orang dulu. Tak ada. Penuh. Akhir sekali hari yang nak pergi tu, dia pun pergi masjid, dia doa pada Tuhan, dia masuk dalam tabung masjid. Ya Allah, mudahlah nak cari rumah sewa. Sampai di Gombok, dia lalu kot lorong mana tahu tengok. Tiba-tiba dia tengok satu rumah kecil, bilik. Tanya, rumah ni ada tak? Dia kata baru keluar tadi orang. Marilah masuk lah. Bayar lalu dah. Tuan-tuan, Allah bagi ni. Tu poin nombor 2, sedekah. Nombor 3, apa yang saya nak nyatakan di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, mengajar kepada kita berkenaan dengan ilmu, hikmah. Awal-awal lagi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dibedah dadanya, dimasukkan hikmah iman. Kenapa? Kerana ini seolah-olah simbolik manusia dalam hidup mereka, bila mereka boleh kekalkan, kukuhkan, semangatkan ilmunya, hikmahnya, insya-Allah panduan hidupnya selamat. Ilmu kita selamat. Kerana itu kita tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, sebarang bentuk godaan Nabi selamat. Kenapa? Kerana ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak selamat. Jadi kita sekali-sekala buatlah majlis macam ni. Saya yakin ada waktu tertentu, buat bagus. Dan majlis seperti inilah yang akan menjadikan kita sentiasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan kita tahu yang mana baik, yang mana tak baik, yang mana okey, yang mana tak okey dengan sebab ilmu. Apa benda pun ilmu.
Nombor 4 yang saya nak bincang sikit, yang keempat adalah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini juga terdapat ujian-ujian. Maksud saya godaan-godaan. Dia mewakili sebuah kehidupan kita. Apa yang Nabi tengok dan apa yang Nabi hadap itulah ujian-ujiannya. Ujian yang pertama adalah ujian Yahudi. Ujian kedua adalah ujian Nasara. Ujian ketiga adalah ujian dunia. Ujian yang keempat, ujian iblis, syaitan, ifrit, begitulah. Ini antara ujian yang kalau tak rebah kau ni, tak rebah kau ni, tak rebah kau ni. Kalau selamat semua tu memang luar biasa. Ada orang tu tuan-tuan, dia boleh buat semua baik. Tapi dia kalau bab pemikiran ni, payah. Dia akan terpengaruh dengan Yahudi. Terpengaruh. Dia mungkin orang yang suka berhibur. Suka sangat berhibur. Ada juga. Ada pula dia ni benda lain boleh. Tapi kalau dengan perempuan dia lemah. Tak boleh. Rebah dia. Ada orang boleh. Tapi kalau bab dunia, bab harta, lebah dia. Jadi di sinilah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, semua ini sebahagian daripada ujian. Oleh kerana itu kita kena tengok sentiasa. Semok. Imam Ghazali awal-awal lagi sebut dalam Minhaj Al-Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Ada 7 aqabah. 7 halangan yang menyebabkan manusia lemah, rebah dan tak terdaya. Ada 7 halangan. Sama ada dengan dunianya, sama ada dengan ilmunya, sama ada dengan maksiatnya, sama macam-macam. Sebut satu persatu. Ni buku terakhir Imam Ghazali sebelum wafat. Dia meninggal 505 Hijrah. Dia karang buku ni siap 504 Hijrah. Lebih kurang. Jadi lebih kemudian daripada Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab lain. Jadi untuk nak talak semua itu, ilmu dan iman adalah penting. Kalau kita ada iman saja tak ada ilmu, mungkin kita tergelincir. Kalau kita ada ilmu tak ada iman, mungkin terbabah juga. Kerana mengikut hawa nafsu. Jadi perkara ni penting dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kedua, saya nak kisahkan berkenaan dengan kita nak sambut bulan Ramadan. Hari ni 28 ke 29 Rejab dah. Baki 2-3 hari habis. 2 hari atau 3 hari. Bermakna kita akan sambut pula bulan Syaban. Bulan Syaban ni baki berapa kat kita? 30 hari ya, 29. Artinya kita akan puasa dalam selepas 32 hari ataupun 33 hari. Gitu je. Sekejap ya tuan-tuan, habis seminggu Allah. Tengok-tengok akhir Syaban dah. Makanya persoalannya apakah yang kita nak buat di bulan Ramadan Al-Mubarak. Tadi saya berbual dengan seorang, dia beritahu saya ada seorang yang itqan. Itqan ni maknanya orang yang dari segi baca Quran tu luar biasa. Ingatan Quran. Keunggulan hafazan pun saya sebut. Dan ada satu buku tu saya sebut tentang tip hafazan Quran. Seorang ni, dia ni antara yang tersohor di dunia dari segi ingatan hafazan Quran. Masya Allah, hebat. Suara pun sedap. Tak pasal-pasal, ayah dia tanya dia. Dia kata, kamu khatam Quran berapa kali seminggu? Anak ni jawab, lebih kurang seminggu sekali abah. Dia kata, jangan. Kalau boleh, setiap paling kurang 3 hari sekali khatam Quran.
ayah dia boleh khatam. Tuan-tuan tengok macam mana pengisian. Ni sebahagian dalam bulan Ramadan saya sebut. Mereka yang ngapal Quran, yang baca Quran, yang khatam Quran, yang ambil masa untuk khatam Quran. Dia baca betul-betul Quran ni. Dan dia guna 10 akhir Ramadan tu dengan sungguh-sungguh. Ya, ini kita ceritakan. Penting baca Quran. Khatam Quran. Jadi kita ambil satu semangat. Bulan Ramadan yang akan tiba ini, kita dah mula berkira-kira nak khatam walaupun sekali Quran. Kadang-kadang tuan-tuan kita ni lemah sangat. Saya tak kata tuan-tuan, saya sendiri. Kalau orang tanya kita, hang umur berapa? 50 tahun Ustaz. Mesti 50 tahun, 50 kali khatam Quran. Mengaruh itu. Kau ni melampau tadi. Dah nak berapa? 5 je. Seolah-olah 10 tahun sekali. Tu mujur dah tu. Imam Syafi'i setiap hari 2 kali khatam Quran bulan Ramadan. Bulan lain sekali sehari. Saya sebut dalam buku ni. Tuan-tuan kau dengar. Ni kisah 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah dia kata apa? Dia kata, dia ni didapati selepas daripada orang kata dia mati, dia telah khatam Quran sebanyak 7,000 kali. Saya mikir 7,000 kali. Umur dia lebih kurang 70 tahun. Dia lahir tahun 80 Hijrah, mati 150. 70 lah lebih kurang tak? 70. 70 tahun tu, dia boleh khatam sebanyak 7,000 kali. Seolah-olah setiap tahun 1,000 kali. Setiap tahun 1,000 kali. Berapa? Setiap tahun berapa? 100 kali. Jadi setiap 10 tahun baru 1,000 kali. Kalau 10 tahun 1,000 kali, maknanya kalau setahun 100 kali. Gitu. Okey. Setahun 100 kali. Kalau 100 kali, kita ada 360 hari. Maknanya kalau 300 pun, mana 3 hari sekali itu betul lah. Campur hari sakit, hari usuh, hari orang mari, hari orang ini. Mana nombor tu? 3 ke 4 hari sekali. 3 ke 4 hari sekali. 3 ke 4 hari sekali. Tu congok ni. Boleh. Ini hebatnya khatam. Nombor 3. Kadang-kadang tuan-tuan, momentum kita ibadat ni tak berapa semangat. Kalau kita hanya duk main dalam graf biasa. Maksud saya gini. Maksud saya, masuk Ramadan kita tengok muka bini kita, muka suami kita, keluarga kita, pergi ke Pekan Semenyih, pergi tengok ni, beli air tebu, duk makan ni, lepas tu mari masjid surau ataupun mari di sini, lepas tu baca kita kata sembahyang tarawih. Jadi kita akan jadi macam biasa. Boleh tak sekali kalau ada cita-cita kita cuba mengumpul sikit duit. Saya selalu sebut kalau boleh, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup, pergilah umrah di bulan Ramadan. Kerana kalau tuan-tuan pergi umrah bulan Ramadan, bezanya jauh daripada pergi umrah pada bulan lain. Rupa-rupanya masyarakat Madinah dan Mekah, bulan Ramadan ni di tempat mereka amat terzahir perangai mereka ini sebagai mausimul khairat, musim kebaikan-kebajikan. Jadi ada orang yang jamu orang makan, Allah ramah tuan-tuan.
Masjid Nabi tu tak ada ruang melainkan ada orang jamu. Sutir masjid tu penuh. Hak kaya sampai beribu-ribu orang, dia pakai seprah panjang plastik tu dengan 3-4 kawah ataupun periuk besar nasi. Hak kaya. Hak miskin pun ikut kadar, ada yang bawa 2-3 tupperware. Dalam masjid penuh, luar masjid tu penuh. Luar pagar masjid pun banyak lagi. Mungkin beribu-ribu lagi tu. Kat Masjid Romamah ada, di belakang Masjid Nabawi ada, dekat Sakifah Bani Sa'idah ada, dekat depan lagi mahkamah tu pun ada, sebelah Bakek pun ada. Penuh orang jamu. Tradisi ni bukan 3 hari ni ataupun 4 tahun ni. Lama dah. Boleh jadi sejak zaman Nabi. Boleh jadi. Tapi makin ramai lah pakat jamu. Jadi bila kita tengok macam tu, marilah semangat kita, sekurang-kurangnya kita di bulan Ramadan kita nak jamu sekali. Orang kita buka puasa sekali. Sekali cukup lah. Kita pun jamulah mereka sekali. Apa salahnya? Sekali. Mungkin 2 orang, mungkin 3 orang. Tapi kalau kita boleh buat 10 orang, tahun depan tu janganlah 5, tambahlah 20. Jadi biar naik sama. Biar naik. Itu pun bagus. Tadi Quran ni. Sama juga kita tengok ada orang tu dia boleh komit semayang tarawih. Kalau di Mekah ni, di Madinah ni, kalau semayang tarawih tu perasaan kita lain, tuan-tuan. Baca semangat. Lain. Duduk bumi Nabi ni lain, tuan-tuan. Kita akan rasa seronok, kita akan rasa puas hati. Jadi, maksud saya, kita mula berkira-kira. Bulan ni, dekat nak habis dah, dekat nak bulan Ramadan dah ni, kita kena buat. Jangan start malam esok Ramadan. Saya akan bersungguh lah. Dia benda ni kita kena biasa dulu. Orang nak main bola pun dia wami'at dulu. Nak berlari pun sama. Sedangkan kita nak menyambut Ramadan ni, kita buat persediaan. Kita mula dah puasa sunat berapa ketika. Kita mula dah infak sikit sebanyak. Kita mula dah kata orang baca Quran. Mula dah. Kurang-kurangnya bila masuk Ramadan, 1 Ramadan kita 18 juzuk dah. Jadi hari ketiga Ramadan khatam. Bila khatam dah sekali jadi semangat dah lah. Jadi mudah. Setiap kali Ramadan 2 kali khatam. Atau 3 kali khatam. Malu kita tuan-tuan. Saya pergi ke Banduang Akhi. Kadang-kadang bulan Ramadan banyak. Kat 10 tahun tu. Selalu. Terutamanya di Kajang dan juga di sebelah Sungai Buloh. Kadang-kadang saya tanya mereka, siapa khatam Quran? Ramai kata. 2 kali, ada lagi. Ada yang 3 kali, ada. Bersungguh mereka. Jadi alangkah baiknya kita ambil Ramadan ni, kita juga nak khatam Quran. Caranya kita tahu dah keadaan kita memang payah nak khatam Quran. Kita mula dah baca Quran sikit-sikit start hari ni. Malam ni, esok ke kita baca. InsyaAllah sampai awal Ramadan, kita dapat dah 10 juzuk, 15 juzuk atau lebih sikit. Jadi semangatlah kita. Itu poin yang saya nak sebut. Yang terakhir, tajuk yang kita nak bincang pada malam ni juga adalah tanggungjawab kita sebagai seorang perawat, sebagai seorang Muslim. Bila saya dapati sini gelanggang yang cukup baik, tuan-tuan, perkara seperti ini, macam mana kita nak melonjakkan jiwa kita, hati kita untuk jadi semangat. Kita nak jadi semangat untuk bertugas sebagai ni ataupun untuk
menolong orang sebagai contoh. Benda macam ni penting, tuan-tuan. Apa yang menyebabkan kita ni okey? Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut antara lain, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan sentiasa tolong hambanya tak kala hambanya tolong saudaranya. Seorang tu tolong A, jangan harap A akan balas. Boleh jadi A tak balas. Tapi yang balasnya C, D, F, orang lain. Dan kadang-kadang bukan orang yang balas, Allah yang balas. Bila Allah yang balas, benda ajaib berlaku. Banyak kisah-kisah pelik. Kisah-kisah pelik. Ada seorang ulama, saya lupa dah namanya, sama ada Sabi Al-Bunani ke siapa. Seorang ulama. Seorang ulama ni, dia nak pergi Mekah. Dia lalu kot satu hutang. Bukan hutang tebal sangat, dia lalu. Sedang dia lalu, tiba-tiba dia tengok ada seekor burung. Burung tu terbang bawa macam roti atas pada mucung tu. Dan burung tu terbang tu macam satu signal dan isyarat kepada dia supaya dia ikut burung tu. Burung tu mata slow, dia pun kata, pelik. Dia pun ikut. Ikut terarah ke satu tempat macam gua. Dia pun masuk tempat tersebut. Nampak-nampaknya burung tu berhenti, betul-betul letak roti tu depan mulut seorang lelaki yang terikat. Terikat? Tangan, kaki, tubuh terikat. Burung tu letak depan mulut dia dan dia makan roti. Bila dia tengok, yang pertama sekali dia tengok orang ni muka orang baik. Bukan muka ganah. Ada juga saya sebut macam cerita Dajjal. Tamim Ad-Dari, dia temu dengan Dajjal dalam gua lah. Di satu pulau. Itu ganah muka. Orang pun takut. Dajjal, tahu saja. Tapi orang ni orang baik. Mana temung ni? Dia pun tanya, kenapa awak ni? Siapa awak? Dia pun kata, saya ni orang biasa dalam perjalanan nak ke Mekah. Begitulah kata silap. Nak buat umrah ataupun haji. Tiba-tiba saya ditangkap. Dan harta saya dirampas semua. Kemudian mereka kata kita ikat dia di satu tempat yang tersembunyi. Kita biarkan dia mati gitu je. Kata dia tak apalah. Jadi masa tu saya tak ada arah. Kalau tu saya akan mati. Lalu saya pun doa kepada Allah, ya Rabb. Doa dengan sesungguh-sungguhnya dia doa. Sebahagian tuan-tuan selalu amal saya sebut dalam buku, inilah doaku. Doa. Ini doa. Doa ni dia kata, ya Rabb, tolonglah. Dia sebut. Apabila keikhlasan dia doa, Allah hantar satu benda melalui binatang. Dan binatang tu sengaja perlahankan menyebabkan seorang lelaki tu ikut dan bebas dia. Laku. Cerita macam ni tak pelik. Dalam kitab Asyiddah Ba'dal Faraj. Al-Faraj Ba'dal Syiddah.
Apa makna pelepasan selepas daripada ujian tribulasi. Allah bagi. Berlaku juga. Kadang-kadang kita tak sangka, oh berlaku. Dan ini juga mengajar kepada kita. Jadi, poin yang saya nak sebutnya ialah, bila seorang tu dapat berkhidmat kerana Allah dan tolong kerana Allah, Allah tolong dia. Dan bila Allah tolong dia, luar jangkaan. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ni ulama besar daripada Mesir, mati 1998. Tua, mati umur 80 lebih. Alim. Dia sakit. Bila dia sakit tua, dia ni orang berpengaruh, ulama besar, kaya. Jadi jarang orang macam tu. Kemah lah. Dia pun telefon seorang doktor, kata silap namanya Dr. Hisham Al-Muwafi. Ni cerita di Mesir lah. Ni doktor pakar. Doktor pakar. Dia kata boleh tak dia nak buat appointment. Dr. Hisham bila dengar Sya'rawi nak datang, terus jawab, Syekh, Tuan Guru ayah datang, biar hamba sendiri pergi. Mana ada doktor pakar nak pergi rumah kita kalau kita orang biasa. Dan ni biar hamba sendiri pergi, biar saya lah pergi. Tak apalah Tuan Guru, tak payah. Dia tahu dah kalau Syekh Sya'rawi datang saja orang mari berkumung lah. Satulah ramai lah. Tak apalah kata tu. Tuan Guru tak apa ni tak apa. Jadi Dr. Hisham ni pergi rumah dia. Pergi rumah Tuan Guru. Syekh Sya'rawi. Sampai rumah Sya'rawi ni, dia kata ni juga peluang untuk aku bertanya kepada Tok Guru. Syekh, mudah-mudahan dengan sebab aku tanya ni, aku akan dapat banyak manfaat. Soalan dia ni soalan cepu mah. Dia kata tu, hamba ni dah tua dah. Walaupun muda sikit pada Tok Guru lah, tua lah. Dan nak jadi pakar pula pakar lama. Nak jadi doktor tu pun satu hal dah. Nak jadi pakar pula memang hebat lah. Dia ni orang lama, pengalaman banyak tua dah. Hamba duk mikir, apakah amalan, saya ambil masa dalam 5 minit lagi boleh? Apakah amalan paling baik yang patut saya lakukan? Dengan usia saya, dengan masa yang berbaki, dengan waktu yang ada, boleh bila-bila masa Tuhan boleh ambil dah. Syekh Sya'rawi ni orang yang hebat. Dia pun tanya kepada Dr. Hisham Muwafi ni. Dia kata, awak sendiri sangka apa amalan? Solat, kata dia. Dia kata bukan. Puasa sunat bukan. Memanglah lebih semua. Tapi dalam konteks orang tu lah maksudnya. Apa benda? Sedekah? Tak juga. Akhir sekali Syekh Sya'rawi jawab, amalan yang paling baik bagi kita ni, anda ni adalah jabrul khatir. Apa makna? Jabrul khatir ni kalau saya nak terjemah begini. Menunaikan hasrat orang yang mengharapkan sungguh-sungguh. Kadar kemampuan lah. Menunaikan hasrat orang yang mengharapkan sungguh-sungguh. Oh gitu. Dan kalau awak buat baik, bagus. Tuan-tuan, akhirnya dia pun balik rumah lepas berapa hari, berapa minggu ni. Dia ni doktor pakar, dia ada waktu kerja, ada waktu berehat. Satu hari tu dia berehat. Jadi dia duduk rumah. Tiba-tiba dapat satu telefon.
Bila dapat satu telefon ni, pesakit duduk di hospital. Dia kata, tuan doktor, saya nak sangat doktor rawat saya sekarang. Dia boleh pilih, dia akan kata, hari ni saya dah bertugas, doktor lain ramah lagi. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Dia mari mikir. Dia kata, aku baru tanya Syekh Syarawi. Syekh Syarawi kata, tolong, jabrul khatir. Bila dengar macam itu, dia kata, tak apalah, saya pergilah. Dia pun siap-siap start kereta pergi. Mungkin jauh juga, kita kata, mungkin macam ke Semenyih, boleh jadilah. Semenyih dengan IJN ke, HKL ke, dengan Kairah kan selalu sibuk, traffic jam. Ya pergi, siapa tu? Dia pun tengok orang tu, dia pun rawat orang tu, dia pun senyum. Walaupun dia tak bertugas itu. Dia pun rawat orang tu. Sudah rawat orang tu, dia pun keluar daripada orang tu. Tengah keluar tu, dia rebah. Rebah sakit dada. Allah. Yang nurse ke doktor lain ni terus ambil, letak dalam emergency kit, pergi cek, tengok, buat CT scan ke apa, MRI ni, didapati bahawa jantung dia ni boleh membawa heart attack, boleh mati. Jadi dengan sendirinya masuk oksigen, buat pembedahan, bypass ke apa ke, selesai. Doktor ni orang yang cerdik. Yalah, kalau tak cerdik payah nak jadi doktor. Cerdik. Sudah dia sihat, dia kata, dia sendiri kata, betul sungguh Syekh Syarawi kata, sebab aku tolong orang tu, kemudian aku sakit, kemudian aku dibawa ke hospital, di kecemasan, aku dirawat. Bayangkan hari itu juga kalau orang tu kata gitu, kata, minta maaf lah Syekh, aku dah tugas, pandai-pandai lah cara orang lain. Lebih kurang 2 jam kemudian, dia sakit heart attack ini. Sila-sila anak dia tak tahu apa alat, tak tahu, mati situ lalu dah lah. Ni Allah bagi nyawa. Allah bagi nyawa. Sebab tolong orang. Nampak tak? Rahsia di sebalik itu. Jadi, tuan-tuan tolong. Saya duk tengok. Hak penyakit ni pula bukan penyakit barang nampak tengok. Kadang-kadang benda tak nampak tengok. Masalah kejiwaan, masalah tentang stres, masalah tentang gangguan, masalah tentang macam-macam. Yang makhluk-makhluk yang pelik-pelik ni, yang tak nampak ni. Jadi benda macam ni mengganggu. Tuan-tuan tolong, akhirnya dengan sebab asbab tuan-tuan tolong, dia diberi kesihatan. Betapa dia syukurnya kepada Allah. Kerana itu saya kata, walaupun kita kerja macam ini, walaupun kita khidmat macam ni, tapi saya nak bagi tahu, yang pertama, bukan semua orang boleh macam tuan-tuan. Bukan semua orang boleh. Dan perkara ni adalah bila tuan-tuan duk praktis, kadang-kadang benda macam ni dia pelik. Asbab kita tolong daripada umur kita 30, sekarang umur kita 65, 70, contohlah 65, saya tak ambil tua sangat, tua sakit pula. Umur 65, kita telah dok rawat ni dah 30 tahun, 35 tahun dah. Kesan rawatan 35 tahun tak sama dengan rawatan masa kita mula-mula belajar itu. Dia makin jadi. Orang panggil apa ni? Sekung dah, ngam dah. Masuk dah. Tengok jadi ni. Kadang-kadang macam tu. Dan dia telah mangli dah, orang kata. Mangli dah. Jadi nampak. Dengan izin Allah. Kerana itulah tuan-tuan, marilah kita ambil semangat. Walaupun saya
cakap pendek sikit pada hari ini, Isra' dan Mi'raj, Ramadan Al-Mubarak dan sedikit yang ini. Bagi saya yang penting tuan-tuan kita buat persediaan, insya-Allah, dan kita imarahkan tempat ini. Tak mustahil tempat ini walaupun kita sudah tidak ada, tapi kita sediakan pelapis-pelapis dan kita teruskan lagi. Akhirnya dia memberi satu alternatif baik kepada ummah untuk selesaikan dalam sebarang bentuk isu-isu kehidupan kita. Sekadar itu, mohon maaf bahasa yang saya guna tidak sesuai. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shfi mardana warham mautana wa'afi mubtalana. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.